Hari ni kita buat dessert paling legend, kek batik coklat, senang, cepat dan confirm sedap. Mula-mula masukkan 110 gram mentega dalam periuk dan cairkan dengan api yang kecil. Kemudian masukkan 100 gram susu pekat dan kacau sampai sebati. Masukkan 125 ml susu coklat, kacau lagi. Tambah 125 gram Milo dan 40 gram serbuk koko, kacau semua sampai larut. Masukkan 1/8 sudu teh garam untuk seimbangkan rasa. Dalam mangkuk besar, patah-patahkan 100 gram biskut Marie kepada kepingan kecil. Masukkan adunan coklat tadi, kacau sampai semua biskut disaluti rata. Sediakan bekas dengan lapisan kertas. Masukkan adunan kek batik dan tekan dengan spatula kayu supaya padat. Simpan dalam peti sejuk selama 15 minit supaya tekstur mengeras. Untuk topping, panaskan 65 ml whipping cream selama 5 minit. Masukkan 75 gram dark chocolate dan 5 gram mentega, kacau sampai cair. Tambahkan 1/8 sudu teh ekstrak vanila dan sedikit garam. Tuang topping coklat di atas kek batik, ratakan permukaan. Simpan semula dalam peti sejuk sekurang-kurangnya 2 jam. Bila dah keras, potong dalam kepingan kecil dan sedia dihidangkan. Kek batik ni memang terbaik dimakan dengan kopi masa minum petang. Selamat mencuba!